Dan tanya pada ChatGPT tu, boleh bantu aku? Mintalah persetujuan ChatGPT dulu. Kan ChatGPT pun tak nak bekerjasama dengan kita, payah tuan-tuan. Nampak? So dia pun buat tajuk bukunya. So matlamat dia dokumentari, inspirasi, sokongan agenda. So dia buat dah cadangan struktur buku. Bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, bab 4 apa, bab 5 apa, 5, 6, 7, 8, 9. Boleh faham? Tu dia. Saya dapat buat 30 muka surat guna ChatGPT tapi lupa nak tanya ChatGPT macam mana nak publish course. Tunjuk Canva macam mana masukkan dalam ChatGPT. Copy paste lah. Dia bukannya terus jadi ebook benda ni. Copy paste lah dulu. Copy paste sampai bab 4 ni macam ni. Ni 1, 2, 3, 4 ni masuk dalam ChatGPT. Buka Canva kan. Buka Canva tadi. Ni mana isi kandungan tadi? Ni isi kandungan. Ubuhlah dalam isi kandungan. Janganlah nak cepat sangat. Kan, nak cepat sangat, senang lah. Jadi adalah susahnya. Kan, adalah susah sikit-sikit. Bab 2 apa, bab 3 apa, bab 4 apa. Ni, kalau ada orang kata, alah ChatGPT je pun. Mana ChatGPT kau? Mana buku kau? Tanya macam tu. Kan? Ni yang bila orang petikaikan, alah ChatGPT je pun. Kau buat tengok. Kau buat sekarang. Mana buku kau? Boleh faham kan?